Kenapa public gold ada charge premium? Setiap keping emas yang tuan-puan pegang sebenarnya telah melalui proses pembuatan yang sangat teliti, melibatkan kemahiran serta ketepatan pada tahap yang tinggi. Untuk menghasilkan sekeping gold bar 1 gram, emas perlu ditimbang dan dikikis secara halus berulang kali bagi memastikan beratnya tepat 1.000 gram. Jika beratnya tersilap walaupun 0.001 gram, contohnya menjadi 0.999 gram, emas tersebut tidak menepati piawaian dan perlu dilebus semula untuk melalui keseluruhan proses dari awal. Proses pembuatan gold bar melibatkan 5 peringkat utama. Pertama, melting. Emas dicairkan dan dituangkan dalam acuan. Kedua, rolling. Emas diratakan untuk mendapat ketebalan yang tepat. Ketiga, blanking. Emas ditekap bagi membentuk saiz standard. Keempat, pressing. Corak serta butiran keselamatan ditekan pada permukaan. Kelima, weight control. Emas dikikis halus untuk mencapai berat akhir yang tepat. Apakah yang dimaksudkan dengan charge premium? Charge premium ialah kos upah pembuatan yang meliputi pertama, tenaga kerja, kedua, kawalan kualiti, ketiga, proses keselamatan, keempat, pematuhan piawaian antarabangsa. Charge ini dikenakan berdasarkan bilangan keping emas, bukan jumlah gram. Sebagai contoh, 1 keping gold bar 10 gram, premium sekitar RM15. 10 keping gold bar 1 gram, premium sekitar RM150. Semakin banyak keping, semakin tinggi jumlah premium kerana setiap keping melalui proses yang sama. Strategi bijak untuk jimat charge premium. Melalui Gold Accumulation Program, GAP, tuan-puan boleh menabung gram emas secara konsisten dan mengeluarkan emas dalam saiz lebih besar apabila gram sudah mencukupi. Lebih fleksibel, premium per gram lebih rendah. Nilai simpanan lebih optimum. Kesimpulannya, charge premium bukan sekadar bayaran tambahan, tetapi kos untuk memastikan setiap keping emas berkualiti tinggi, tepat timbangannya dan selamat dimiliki. Bagi tuan-puan yang ingin memulakan simpanan emas, tuan-puan boleh isi borang pendaftaran di PIN Pos untuk saya bantu tuan-puan daftar sebagai ahli dan membimbing langkah-langkah simpanan yang sesuai dengan matlamat keuangan tuan-puan.